terang-terang lah. Rasa lah. Tapi balik rumah jadi lagi. Saya ingatkan stop makan ubat pun. Cirit ayam pun. Saya makan ubat tu. Bersembot. Memang. Bersembot cerit. Kira nak kentut tu tak berani. Orang comel. Kentut jadi kentut keluar tadi. Keluar ayak tu kan. Anak mungkin dah sakit sekali tau. Sampai kata pelik lah apa. Masalah balik rumah jadi teruk. Sampai nak tidur jadi. Sekarang tak boleh tidur. Malam saya beritahu dia, saya jumpa dia nama Ustaz. Esok dia beritahu, okey bagi nombor telefon, dia kata dia mesej. Dia kata Ustaz, Rani Ustaz jawab, apa ni kan dia jawab. Lewat sikit lah. Lewat, kita datang untuk main OI je, tak apa. Kan kita nak aman. Tu hari sihat. Hari ni sihat tu weh? Tak bersembok? Tak. Tak jenuh? Tidak tak boleh jalan Ustaz. Ya Saya Allah. mesti kat kedai atau rumah saya berani sebab kita kena ke kanan. Yalah, Kalau Ustaz berani. Nak pergi buat mana Ustaz takut mana. Dia kata nak main sini kot, saya kata tu. Takkan benar duduk kat situ kot. Tak tahu. Ustaz ni perut dia macam sakit, kembung. Dia tolak ni. Makan macam ubat tahan sakit. Makan ubat tahan sikit pun tak jalan. Tahan muntah pun tak jalan. Saya kata takut tengok ubat ni nak makan. Takut efek pada pinggang. Sebab makan dia biji 2 biji. Ya. Saya memang tak suka makan ubat macam tu. Susah hati lah kalau macam ni. Takut kita rasa nak terkentut no. Kadang-kadang bersembok. Sudah. Itu yang orang kata. Kalau hospital tu tahan.